Assalamualaikum, Abah Channel. Kita ada di Melaka hari ni. Sampai petang malam lagi. Sampai melewat tak sempat lah nak ambil gambar ke, nak buat video ke. Ini view daripada homestay, menghadap ke laut. Kita orang ada di Costa Mahkota. Dia berhampiran dengan Mahkota Parade. Kat bawah tu ada kolam. Bolehlah kata cuti sekolah ni bawa anak jalan-jalan lah, sambil-sambil mandi kolam. Lagipun dah penghujung cuti sekolah. Ya. Kejap. Penghujung cuti sekolah. Nak bawa pergi jauh tak sempat. Kita pergi dekat-dekat dah lah cakap kan. Nanti kejap lagi kita nak pergi cari makan. Pusing-pusing lah Bandaraya Melaka. Ni bangunan sekitar lah ni. Kami berada di tingkat 12. Okey. Jom kejap lagi kita cari makan. Okey, kita nak pergi makan kejap. Dah selesai bagi tadi mandi kolam. Tak sempat nak ambil video mandi kolam. Excited sangat masing-masing. Adik, mai masuk kereta. Kita orang mandi kolam dulu pas-pas pagi tadi. Okey, kita pergi cari makan. Adik. Tak nak masuk kereta pula. Dia main-main tak keluar. Aduh. Adik. Mamam lah. Jom masuk kereta. Okey, jom. Kuat angin. Okey. Kita dah sampai Kota Laksamana. Cari asam pedas lah. Ada juga 2-3 kedai buka. Makan je lah. Kita makan. Kedai-kedai yang wera-wera ni mungkin dah petang kot baru buka. Kita masuk dulu. Tengah tunggu makanan sampai. Dah siap order dah. Nasi ayam dalam buluh. Nasi ayam bambu. Satu menu dah sampai. Aduh, saya ketuk-ketuk Kang, terkabur Kang. Okey. Aduh, okey, nasi ayam dalam buluh. Nasi ayam bambu. Unik. Dah sampai. Okey. Asam pedas, daging tetel, ikan kembung, telur ikan. Kita makan dulu lah. Bismillah. Okey, alhamdulillah. Dah selesai makan. Tinggal nasi ayam tadi je.
Dia dah balik. Afia dah makan naga. Nasi kita habis pula. Slow kita habiskan. Okey. Alhamdulillah dah siap makan. Selesai makan, kita balik dulu ke atau terus nak pergi mall ke? Pergi jalan-jalan Mahkota Parade dulu lah. Tengah hari ni panas. Hala ke petang sikit lah. Kalau kita nak pusing-pusing, nak naik Taman Sari ke apa ke. Cuaca panas hari ni. Kita sampai di Melaka Gateway. Tengok bangunan cantik lah. Dia macam English style. English ke British style lah. Macam tu lah. Gambar tengah panas pun tengah panas lah. Jadi boleh bergambar. Ini design unik lah. Tengah panas pun jadi kerja. Aduh. Malang Karang kita boleh datang sini. Paradise Food Festival. Siang ni tak boleh lah, panas. Sebelah belakang ni bangunan baru buat. Bangunan tinggi-tinggi tu buat. Heritage Hotel. Pergi lukuk belah atas ni. Dah bergambar dah. Tunggu. Mama dengan adik tak habis lagi tu bergambar tu. Seakan sampai ke sini dia punya bergambar. Okey. Tak payahlah lari-lari. Posing. Dah, jom. Jom. Ya, cantik. Okey, dah selesai sesi bergambar. Kita balik dululah, panas ni. Nanti kejap lagi kita pergi jalan-jalan kat Muar. Boleh duduk situ. Air duduk situ. Ada nak tanggal gambar dekat situ. Ada air lah, licin. Adik pijak elok. Nah, kita balik dululah. Balik dulu. Dah rehat jap, lepas tu kita pergi mall. Panas lah. Memanglah cakap kan. Balik rehat dulu kejap, lepas tu kita pergi mall kejap lagi. Okay, jom. Kita ni Costa Mahkota. Ni yang kita apartment yang kita duduk selama 2 hari ni. Ni Costa. Kena cakap balik. Kita rehat kejap. Nanti kejap lagi kita pergi Mahkota Parade Mall, pergi mall.
kita nak pergi mall, jalan kaki je. Kan bawa kereta kan nak parking susah pula. Kena cari. Sebab Bangkuta Break pun depan tu je. Kita nampak je lah jalan kaki, santai-santai. Angin kuat oh. Daripada petang semalam sampai hari ni angin agak kuat. Tu. Tu depan tu. Bangkuta Break. Kita duduk sini. Cuma kena lintas jalan je. Dah sampai. Orang kata exercise. Lama dah tak berjalan-jalan ni. Ya, ni baru betul jalan-jalan. Ni blok yang kita duduk. Tapi cuma menghadap ke sana lah. Dia membusing sikit lah kita berjalan. Tak sebab berpeluh pun. Okey. Dah sampai mall. Rasa aircon. Dah rasa aircon. So dalam mall tak payah rakam kot. Sebab dalam mall biasa je. Mana-mana mall lebih kurang. Kita jalan-jalan dulu. Nanti kalau ada tempat-tempat menarik nanti kita baru kita rakam. Kita beli aiskrim dulu. Sekejap lagi duduk sikit kita nak pergi Menara Tamin Sari. Lepas ni kita pergi Dataran Pahlawan sekejap. Pergi pusing-pusing sana dulu. Baru kita ke luar lah bila cuaca dah redup sikit. Tengok tak ada kerja dia main. Kita nak sambung ke Dataran Pahlawan. Dataran Pahlawan Melaka Mega Mall. Jom. Cepat, sikit lagi. Jalan beratur macam keluar sekolah. Padahal nak pergi mall je pun. Kita pusing-pusing mall di belakang. Okey. Kita dah puas pusing-pusing Dataran Pahlawan. Kita nak
Kita nak ke Menara Taminsari pula. Kita berhenti beli sushi pula. Berhenti beli sushi kejap. Kejap lagi baru kita teruskan perjalanan. Lalu nampak sushi pula. Kita berehat dululah kat taman. Basah-basah tekak tu. Dahaga kat. Padahal jalan dalam mall lah. Tu depan tu je Menara Taminsari. Kita naik Menara Taminsari, lepas tu kita balik dah berehat. Malangkang pula kita sambung jalan. Tengok dia tak sabar nak naik Menara Taminsari tu. Tu baru turun. Adik pergi lah sana. Adik pergi sana. Adik pergi duduk kat mama kejap. 2 minit. Adik tengok tu menara tu turun. Okey. Kejap 5 minit. Kita nak ke Menara Taminsari. Ini beca. Tu dia. Kita pergi beli tiket dulu. Beca. Macam menarik, tak ramai orang. Jadi tak pack lah kalau masuk dalam tu. Dewasa RM25, kanak-kanak RM20. Warga emas 16, OKU 15. Itu untuk warga negara. Okey. Ni letak dalam ni bawa semua. Free gift air mineral. Ni letak dalam beg. Ini ya, Abang. Ya, terima kasih. Tak adik. Ini ya, Bafi. Ini air mama. Ini air mama. Okey. Kalau adik minum dengan air mama. Okey, jom. Tu gambar. Tu. Adik, jumpa adik. Dia tengah tunggu kita tu nak naik tu. Boleh tahan 120 tiket sahaja. Tak apalah orang kata ambil pengalaman. Anak-anak dah datang kan. Okey. Tak apa, duduk sini. Tak apa, nanti dia pusing. Duduk je, nanti dia pusing. Adik duduk tengah. Adik, ni. Adik duduk tepi abang. Okey. Tengah tunggu ni apa
Apa dia punya ni? Naik. Tamisari. Akan benar Tamisari ni dia naik tu. Tengah menunggu. Bisikan Sarwata Baratamin Sari Maka Baratamin Sari Udara Putra yang bertemu di Bilik Malaysia. Baratamin Sari satu sepuluh Maka Baratamin Sari Cuba sebab jalan ilmu bermasa selama 7 menit masa Baratamin Sari berdasarkan jatuh garis Kristamin Sari Baratamin Sari tahun Maka Mencari tahu sebuah syubang bingsul bergaruh tahu Malaysia di setiap kawasan dan menyebabkan kesalahan dan termidat. Interupsi bersama aktivitas di kawasan Perminsari. Space on Television Discount Kristal Sari. Tengok bawah jatuh. Mana jatuh tengok bawah? Pemandangan Bandaraya Melaka. Sekarang itu berada di ketinggian 80 meter yang berdiri nama ke Bandaraya Warisan Dunia. Terima kasih Nadia dan aktivitasnya menjadikan Melaka Dewan Heritage. Kapal. Ni kapal apa dia panggil ni? Ni kapal ni yang pameran ni. Kapal Portugis ke apa tu? Ni best. Adik best tak? Adik tak nampak? Duduknya. Ya, abang nak rakam. Melaka Cruise. Adik, tak boleh berdiri pegang tu. Boleh. 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 Dia pegang. Pegang. Boleh. Kena.
Oh, gaya dah. Tak. Okey, dah turun dah. Dah turun. Dia apa 7 minit tadi? Tak. 7 minit kan? Okey, dah turun. Kapal kampung. Kejap dik. Tunggu. Belah sana. Jom. Belah sana. Tepi adik kat depan. Tepi ada yang duduk kat depan. Adik kat depan. Okey, dah settle. Saya rasa untuk petang ni kita dah settle naik Tenaga Tamansari ni. Kita balik dululah rehat. Berehat, barang-barang buat kita sambung pergi Paradise Festival Food dekat Market Gateway ni. Okay, kita balik berehat dulu lah. Kadang-kadang kita sambung pula. Okey, seperti dijanjikan, malam ni kita ke Melaka Gateway. Kita nak pergi Paradise Food Festival. Paradise Food Festival. Malam tu kata kena tahu ke tidak, parking penuh. Ada kereta lembu pula malam-malam. Kita cari parking ni, parking penuh. Rasa dah macam awal datang tapi penuh juga. Aduh, misi tak berjaya malam ni. Sampai-sampai tadi dekat Melaka Gateway, adik Afia tidur pula. Jadi Abang Akil dengan Abang Afiq beserta Mama dia yang pergi. Jadi berkuburlah hasrat nak sambung video untuk malam ni. Okeylah, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye-bye.